Baik. Pasal datang kita Thailand juga kan? Dekat China kan? Tengok otak tengok saya pilih tu je. Dia banyak China dengan otak lain. Tengok orang China. Dia boleh buat keras lah. Buat keras lagi ni dia banyak. Banyak ni lain. Kena lembut lah. Bilik biasanya aku 3 dapat kot. Dapat lah ni 3 kan. 3 dah dapat ni. Betul lah macam baik-baik pergi siang juga kan. Dia masuk lorong tadi dia dah tahu tu. Ya kan. Muka putih-putih. Aku tahu ni dia ada hantar bilik kan. Jangan susahkan kawan. Tadi aku dah risau dia tak kasi masuk motor kan. Dia kasi kat alhamdulillah lah. Ramai. Ini macam dekat Sabai Dimai. Kap Pengkap. Macam kat Thailand je. Kat Batam. Cik Mel nak bathtub? Oh bukan? Oh heritage. Ashirin. Ashirin book ke tak book ni? Tiga. Bagi tekan 2 memang. Tak kena risau lah nak kena kuarantin. Biar image dia dekat lah. Dia benda apa tadi? Aku tak boleh bayar. Jangan bayar. Nanti kan datang bilik kau. Mari ke? Cabut saya nak kesul dengan silakan. Cabut saya nak kesul. Dia kau pada keluar. Oh baik. Cik, apa komen anda? Kita belum tengok bilik lagi ni. Nampak sini nice. Sini nampak nice. Nice besar bilik pandang luar. Toilet cermin. Aduh. Habis lah. Tapi frosted, tak apa, tak nampak. Frosted. Nampak sama kan? Sama. Wah. Ini Kita 3 saya jalan sebelah. Ada connecting room? banyak Tak ada. connecting masuk ke air tu. Mantap bilik. Air. Shower mantap. Sekejap. Mantap. Tak nampak lah tokong. 2 hours later.
Mem mana? Ada? Tak, kat Ina ada. Mana Asrin? Nasi nak, siapa nak nasi? Saya tak nak. Saya. Tu kak, sana kak. Dia nak nasi sana. Dia lapar. Tak, dia lapar. Yang Maggi goreng. Maggi goreng dekat bandar Sri Putra ada. Bukan mi dah, mi Mi sotong. Tapi kat rasa tu soto kat sana pun ada. Tak ada. Lain. Maggi goreng lain. Tak. Dia mi sotong dekat Q Bistro. Jadi suruh mana? Q Bistro Putrajaya. sedap juga kan? Sedap. Ya, apa makan? Musibat. Info ni. Ayo dia ni. Dia tak makan nasi Ali tadi. 7 hours later. Aku sedih gila-gila pun. Aku yang kau kat belakang. Memang kat belakang. Aku dah sekali pula. Tambah betul-betul tambah. Ini ekor hua ke? Kino. Macam dekat Melaka apa yang pulau tu. Pulau Melaka lah. Saya nak oriental. Kan, dia tambah kan. Oriental yang macam Cina punya lah. Memang ada. Tapi ditambah lah juga. Dia orang dia orang sedih pasal bukan Singapura lah. Baik. Saya buat sikit lah. Sebab betul. Oh, santai. Sakok lu. Apa lagi di bawah. Easy dia kat sini. Kat sana dia lagi sini. Lapis pohon. Kat lagi sini lapis pohon. Much later.
my time on my ride. Oh, 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 I'm bored, so I'm taking my time on my ride. We have a list of people that will take them. I'm down for you, a bullet for everybody. Literally, I know that's how you do. Even how did this end when you was like people back home. All these questions, they're like Kira 5 minutes later. Baju celana nyetrika pun sendiri. Apalagi bila tanggal tua mendekati. Aku bagai bujangan yang tak punya istri. Nasib memang nasib jadi begini. Semuanya apa-apa ku lakukan sendiri. Lama-lama mumet juga kalau begini. Bisa talak dulu, talak dulu. Ala-ala tu jahe-jahe, aca-aca nehi-nehi. Aduh biung inyong ora sudi. Bila sifatmu terus begitu, pulang saja kau pulang ke rumah orang tua. Ala-ala tu jahe-jahe, aca-aca nehi-nehi. Aduh biung inyong ora sudi. Bila dirimu terus begitu, aku pulangkan kamu. Oh, maunya aku marah, aku bingung sendiri. Baru mau ngomong malah ditinggal pergi. Mondar-mandir sendiri bingung mau ngapain. Ampun Gusti, ampuni.
kopi pun hilang. Lama-lama kalau begini rontok hatiku. Bisa talak kilo ala-ala tuh jahe-jahe, aca-aca nehi-nehi. Aduh biung inyong ora sedih. Bila sifatmu terus begitu, pulang saja kau pulang ke rumah orang tua. Ala-ala tuh jahe-jahe, aca-aca nehi-nehi. Aduh biung inyong ora sedih. Bila dirimu terus begitu, aku pulangkan kamu. Itu bagi map lah. Map punya data tu. Dalam gambar ni. Boleh buat air sikit ah. Tak boleh. The following day.
Boleh. Boleh. Keluar pukul apa ni? Pukul 8.30. 8.30. Nipu. Pukul 7. 7.20 kan? Apa lah? Turun bawah 7.20. Tapi gerak 8.30. Pukul 8.30 gerak? Baru gerak ke? Oh, 8.30 ke apa? 8.30 tanya Rizal. Aku gerak sekali. 8.30. Okey. Sedap ke char kway teow? Sedap. Sedap Kamu? Char kway teow sedap. Char kway teow dia. Saya char kway teow tempat lain, bukan kat sini. Kat sini lah. Kata sedap. Oh, saya ikut cakap Ashrin ni order char kway teow. Yang penting shine. Yang penting shine Shine. Kat sini apa sedap? Kat sini apa yang sedap? Bakar tu sedap. Ada tepi tertung kopi. Oh, roti bakar. Aku lingkau ni. Nasi ayam 2,000 ada sedap. Okey, saya makan dulu apa mau? Pusing dulu. Okey, baik. Ramai. Memang dia jaga tadi malam memang benda tu ni. Memang bergaduh. Benda tu benda bergerak. Dia tinggal atas kali dia. Apa nak masuk? Satu rumah kan. Kasut ikat kan? Sudah aku. Sudah suku. Kasut baru ni. So aja. Serentak lagi Dim. Baju. Tak best. Baju boleh print sendiri kan? Baju print sendiri kan? Semua yang kau pencang kau beri. Oh iyalah. Sini mah. Saver. Masuk lagi gambar kan dah balik. Ha? Masuk dulu. Masuk dulu. Okey. Balik baru gambar. Aku nak aircon. Betul. Jangan tekan kokak dah ni. Dia diam. Masuk dalam kena nyanyi. Memang slow. Di sana kita ada Ini kena lagi masuk 13 14. Antam saja. Barisan belakang 4 dari Lain ke? sekolah mana? Sekolah menengah. Mama tak rumah. Oh, inilah rumah dia asalnya. Kan bukan rumah dia. Oh, di mana? Rumah mana? Rumah dia orang melipat. Main band. Baju lama risiko ini. Tengok sebelum kata Piramid dah menang. Piramid dah menang pertandingan macam ni bakat tau. Nampak tau. Nombor 3. Dengan Indonesia lagi. Dengan Indonesia dan Indonesia. Orang Malaysia orang Indonesia buat dia tau. Ni macam ni. Saya pegang buku you. Itu macam cincin okok kan? Ni Pancasitara. Mana bisa bicara? Ni bukan lah. Pancasitara. Oh, jangan-jangan dengan nama Pancasitara. Sekolah dekat Jepun lah. Rupa Sekolah kat Jepun. Sekolah tentera kan dekat sini ada sekolah tentera. Saya Ali Baba.
bapak dia Syekh Ali. Syekh Muhammad. Syekh Muhammad. Syekh Muhammad. Syekh Muhammad. Syekh Ali tu abang dia. Ya, ayah. Ayah berlain kan? Satu mak. Ini kan itu? Din, buat apa sini Din? Nak tentang sejarah ini. Tentang sejarah, aku tengok ni kasut dia. Kisah Piramli lah. Sampai ramai. Kecil kasut lah. Oh, saing-saing kita ya. Luncing tu. Ni apa? Oh, sepatu motor bus. Aku ada ni teka-teki biola. Boleh? Aku ada teka-teki biola. Ayah berlainan. Satu mak. Tak boleh lah. Tak boleh. Jadi. Ini kan itu? Ni karakter, oh ni Piramli ni kan kaitan dengan ni lah. Nama dia. Sembara Kelakar pada Gojang. Itu beliau bercuti dari Singapura. Ni air Manawak ni. Amat Nawak pun. Dia memang baik ya. Dia yang buat. Dia yang last sekali lah sayang-sayang dia nanti. Oh, baik panjang. Ha? Mari. Dengan Juria, Junaida lah anak dua. Yang ni tak ada, Jadi nasi semua kita kenal. Apa ni tak ada gambar, tak ada sejarah dia sebab apa? Masa dia cerai, dia masih mengandung. Dia bagi Jakarta, Indonesia, Salim. Itulah kisah curi-curi lari dia baik. Abang tahu gambar apa curi-curi lari? Sarjan Hasan. Tadi dia masuk askar bapak tahu. Itu dia balik. Ayah dia sedih ni abang tahu kenapa. Hari dia keluar kampung ni abang tahu hari apa? 1 Syawal, pagi-pagi raya. Dia keluar kampung ni 1 Syawal. Pasal dia betul-betul ingat hari tu lah dapat keluar dia lari. Sebab itulah bapak dia sedih anak tunggal. Kan ada beradik dengan dia. Sebab itulah bapak dia start menangis. Tak berhenti 2 tahun. 2 tahun mana tak boleh ayah dia menangis sampai buta ayah dia di kampung ni. Kat mana? Kampung Jawa. Kampung Jawa kan tak kat mana? Pasar Raya Times Square. Ada tak? Tepi jalan tu kat sana. Dulu Pasar Raya Times Square tahu kapak apa? Kilang Biji tu, Kilang Biji Timur. Sekarang jadi Pasar Raya. Depan Times Square tu. Times Square tu. Jadi bapak dia dapat tadi kilang tu, dia pergi duduk sana. Buat rumah sewa, rumah kolong, rumah atas biji, rumah bawah. Sebab tu dia tunjuk rumah tu, ayah dia menangis lah. Masa dia keluar kampung ni kak, bang, baju Melayu dia tak buka tau. Sebab tu dalam gambar dia pakai baju Melayu lari kampung. Dia lari 1 Syawal. Dia lari 1 Syawal. Dia keluar kampung ni pun 1 Syawal. Sebab tu lah ayah dia sedih. Anak tunggal, macam mana Syawal nak apa? 61 cerai, barulah dia kahwin dengan Salomah. 61 dia cerai, terus dia kahwin dengan Salomah. 61, tahun yang sama dia kahwin. Masa tu dia janda. Janda siapa? Tompen. Ada anak seorang ni, nampak ni. Armali ni anak Tompen Salomah, anak tiri Piramli. Armali Arman Ramli, orang nama tak? Dengan Piramli dia tak ada anak, tapi dengan Tompen memang dia ada anak seorang anak. Tentulah kisah keluarga dia. Sebab tu Piramli kata keluarga dia keluarga tunggang terbalik. 69. 69 balik lah sebenarnya.
Yang topik kahwin berapa kali bang? Abang tahu tak yang topik kahwin berapa kali? 6 kali. 6 kali dia kahwin, 6 kali semua dia cerai. Isteri pertama ganti Indonesia dapat badut, cerai. Isteri kedua dia kahwin dengan perempuan Medan dapat anak 2 pun cerai. Ketiga barulah Saloma Armali, cerai. Keempat dia kahwin dengan perempuan Singapura, seorang dapat anak seorang, cerai. Kelima tahu siapa dia? Rumina Shirin, dapat lagi dengan anak 2 orang, 3 orang anak pun cerai. Last kali dia kahwin perempuan muda, paling muda 18 tahun, orang Medan, dapat anak seorang pun cerai. Dia kahwin semua kahwin cerai. Sedih ada seorang dia kahwin 6. Sebab tu bila kita keluarga semua pusing balik. Abang nampak tak? 1, 2, 3. Madu 3. Ya. Bini 3 lah dia. 1, 2, 3. Madu 3 lah. Dia buat banyak ada link dia tu. Tapi apa yang dia buat tu kita gelak lah. Kita gelak saja. Tapi Allah tu ada maksud tersendiri. Betul. Dia bagi banyak. Abang tengok bagi gambar dia walaupun kata ada pengajaran dia ada masuk. Tidak. Ada teladan dia tunjuk. Nak berlaku ke depan 60 tahun lah. Dia nampak dulu. Balik. Okey nah. Jafar Abdullah Izzatin dengan Shaw Brothers. K Devon bagi menyanyi untuk Shaw Brothers. Berapa orang? 6 orang. 6 orang sedangkan hidup aku dia lampak. Aku nak singgih mereka lalu aku buat gambar 6 jahanam. 6 orang lah 6 jahanam. Sebab tu dia buat 6 jahanam tu. Sebab tu international. Dia pernah buang dia sebab apa? Masa dia pernah masuk, dia nak masuk tak Shaw Brothers bang. Dia tak kena dia kena masuk Brothers. Bila dia kuat ni bangkang, kenapa hampa tak cakap dengan dia? Cuba nak buang saya macam tu. Lepas tu dia marah. Lepas tu dia buat kisah mereka 6 jahanam. Dah apa? Semua ada berkait-kait. Masa tu baru tengah nak naik, tiba-tiba kawan dia tikam lah. Kawan yang paling saya sedangkan dia masuk dalam bidang arwah bawa sebutkan nama dia. Ini satu dia. Rupanya dia belakang. Dia kata betul dah di dalam. Ini kisah satu bang. Dia nak memandang sebab dia berkawan. Cuma ambil banyak pengalaman. Sebab tu Abang nampak awal lagi. Dia bilang ni bang, baik hati. Walaupun abang jahat macam mana, dia sanggup kawan abang. Allah tak nak ajak aku sama manusia macam jahat. Sebab tu dia beri. Tapi orang ambil kesempatan. Sebab tu dia buat kisah tu. Nak bagi tunjuk kat kita ni. Macam mana dia tu sini jahat, abang tengok satu gambar dia dah buat tak? Tahu gambar apa? Saja Hasan. Jangan. Saja Hasan dia sama sini punya jahat. Itulah dia. Salih Kamil tu jisang tu dia lah. Bang, terima kasih bang atas informasi bang. Baik bang. Sebab tu tak. Dia tak ini yang kena Buat ni. Tu lah. Lepaskan batuk di tangga. dia. Batuk. Bukan batuk. Masuk. Ini ke? Inilah batuk. Dekat Evelyn ada ni. Ada bi. Ada. Jumpa masuk. Jumpa masuk, jangan buat macam awak sendiri dengan segan-segan. Kopi mau di atas. Wah, Nawi. Belalang. Oh, belalang. Belalang. Oh, belalang. Mana belalang? Sekejap. Kena buat semua. Boleh? Biar sikit. Sekejap. Satu lagi nampak tak? Sebelah. Nah, ini yang ni je. Haji dah Haji. Haji Haji. Boleh CCTV ya dalam. 2, 3. Kam. Baik ke sini. Rumah ini telah dipelihara sehampir mungkin dengan asalnya. Cik comel. Ni sebenarnya rumah kita nak besar-besar ni je. Sejuk pun. Besar-besar ni pun tanah dia buat bang tengok. Rumah dia ni. Abang bukan. Oh ni.
Tukaran kita kalau tak. Take one, action. Aku kirim kau ke akhirat sana. Baru shine. Lagu apa tu nak cerita lagu mentua ke tu? Lagu apa? Gentar jiwa ke di mana aku cari ganti? Di mana kau Lagi aku cari ganti tu kan. Nona, zaman sekarang tak boleh ditegur, tak boleh dilarang. Apa yang telah diserang? Lantai rosak kot. Lantai rosak. Dia baru select balik ni. Select kan? Aku nampak ada CCTV kat belakang. Tapi kafe CCTV. Wow. Okay. Ada cerita lain tu. Kita masak. 1, 2, 3. Alright. 15 minutes later. Hi Max. Look.
Dia dalam tu masuk dan sini masuk dia ada macam ni lagi. Dalam ni bawah. Ni. Oh, poket. Oh. Itu kau pakai mana tak? Selalu dalam tak kan? Oh, dia macam L lah. Oh, macam liang lahat dah. Saya boleh letak air. Tak botol air botol dalam. Aku dah call kedai batu canai tu dah. Ada member tinggal ke tak? Oh, kedai kat Lawin tu. Siap ada kontak number tau. Nanti datang lagi dia reserve siap. Macam semalam macam kat Lina. Kak Lina. Tak Lina Pompong. Aku tadi mamu tu